Video kali ini dibawakan oleh War Thunder. Pecah sikit, tak boleh pecah. Return nama. Ni apa ni? Ni Rare Victory. Slot to sky. Warning, right 3 uses the autosave function. Do not turn off the system while the hard drive access indicator is blinking. Okay, hi guys. Macam korang nampak sekarang ni, nampak right 3. Aku dah lama dah beli game ni, and aku baru nak buat video pasal ni. Aku ada a few times aku dah main game ni. Sampai kan aku dah ada modify sikit motor kat dalam ni. So sekarang ni aku nak tunjuk kat korang macam mana aku main macam mana Ride 3 ni. Okay, first of all, bila korang start, dia akan tunjuk yang ni press enter ni. So press enter. Okay, seperti mana yang korang nampak dekat menu ni, dekat atas kepala aku ni. Ada career, ada quick mode, ada multiplayer, ada weekly challenges, livery editor. Livery editor ni nak edit decal dekat motor, dekat suit, dekat helmet, yang macam-macam lagi My rider, my bikes, bike yang korang own message center, downloadable contents, easy game. Okay, hari ni kita nak try quick mode. Okay, first of all kita try quick race dulu. Kita tengok quick race start quick race. Okay, kalau korang tertanya, sekarang ni aku tengah pakai CBR 300R ni. Aku dah ada modi-modi sikit lah dekat motor ni. Okay guys, sebelum tu aku nak selit sikit memandangkan aku ada main banyak game. Salah satu game yang aku main adalah game War Thunder. War Thunder ni adalah game online perang yang boleh control macam-macam vehicle. Jom tengok. Berjuang di udara, di laut atau di daratan dalam online action game War Thunder. Korang boleh cuba kenderaan klasik dan moden yang dihasilkan oleh Amerika Syarikat, Rusia, Jepun dan negara-negara lain. Main sebagai tangki Abrams dan membakar T-180U musuh. Bertempur dengan player lain di dalam berpuluh-puluh peta laut dan tempat yang pelbagai dari bandar kecil di Itali ke empangan besar di Korea. War Thunder ada beratus-ratus kereta kebal, kapal terbang perang, kapal perang dan helikopter. Kesemuanya berdasarkan kenderaan sebenar. Mereka nampak, tembak dan bunyi yang sama seperti yang sebenar. Developer War Thunder mengkaji dokumen sejarah dan melawat tapak latihan ketenteraan untuk mengumpul maklumat tentang kenderaan dan mencipta semula mereka dengan seberapa tepat yang mungkin. Naikkan level kru korang dan unlock modifikasi, customize kenderaan dengan skin yang cool dan hiasan untuk membuatkan penampilan korang berbeza dari player yang lain. Dalam game ni juga akan ada helikopter gadis anime premium yang sebenarnya memang wujud dan merupakan sebahagian daripada tentera Jepun moden. Ia sangat mudah untuk mula bermain War Thunder. Grafik high-end dan bunyi realistik akan membawa korang betul-betul di tengah pertempuran sengit dan hebat. Okay guys, klik link dekat description video dekat bawah ni untuk download War Thunder secara percuma. Dan korang boleh dapat bonus yang best, yang cool daripada War Thunder, free. Okay, korang boleh download War Thunder ni secara percuma, main secara percuma. Dan kalau link dekat bawah tu tak berfungsi, korang boleh turn off adblock. Okay? Hari ni aku tak pakai CBR tu. Aku pakai motor loan. So nampak ni motor yang aku pakai CBR tu. Aku pakai motor loan. Loan ni pinjam boleh pinjam motor. Okay, kita tengok motor apa dia. Ada Aprilia, ada R90 BMW, ada BMW S1000R, Monster 1200S, Ducati 916, NSR 125R, CBR 1000, Fireblade SP. Yang ni Husqvarna 401 Swartpilen. Susah dia nak sebut. Okay, Kawasaki Ninja H2, Ninja ZX-10R, RC8R, yang track new version. Yang ni F3 675,
F3675 milestone concept, RGV 250, ni Suzuki, ini super motard SMX, Daytona 955i, speed triple R, ni Triumph. Ini motor apa ni? Oh, Yamaha ni, motor lama ni. Aku tak pernah try motor ni. So, okay, hari ni kita try motor mana motor? Try kita try KTM Okay, dekat sini korang boleh select track, race option dengan customize rider. So, aku tunjuk kat korang yang select track ni lah. Okay, after that kita select track select track, okay. Macam yang korang nampak, ada GP Circuit, ada Caldwell Park, ada Daytona. Daytona ni yang pusing tu. Lepas tu ada Donington Park, ada mana ni, Autodromo dia, aku pun tak tahu nama dia macam dia sebut. Lepas tu Imola kat Italy, dekat WeatherTech Raceway Laguna Seca. Laguna Seca kan famous juga kan kat US. So ada Magny Course kat France, ada Monza kat Italy, ada Nürburgring Germany. Korang, seperti mana yang korang tahu, Nürburgring ni kan dia track yang panjang gila kan. Ni okay, ni apa beza dua ni aku tak tahu. Okayama International Circuit Japan, Alton Park Great Britain, okay, and bla bla bla. Banyak lagi track kat sini. Ni Street GP, City GP. City GP maksudnya dekat dalam bandar. Yang Street GP ni dekat jalan raya biasa. Street GP and Supermoto track. Selalunya track Supermoto ni dia punya straight tu pendek je. And dia banyak corner. Kita pilih Brands Hatch. Kita ambil Indy ke Grand Prix Circuit? Kita ambil Grand Prix Circuit lah. Sunday, bukan Sunday Sunday. Okay, start quick race. Okay, kita kena tunggu dia loading dulu. Actually aku pernah pakai yang KTM RC8 ni sekali je. Kalau korang tengok aku punya Instagram, aku ada pakai aku punya KTM ni. Aku punya padahal loan. Okay, dia akan bagi menu kat atas ni. Start race, bike setting, race option, participant, race info. So aku tanpa melengah masa, aku akan start race terus lah. Okay, ni dia punya mukadimah dulu sebelum start. Okay, okay, tekan minyak. Apa? Meletup-letup weh. Main jahat. Okay, dia sebenarnya kalau korang tanya macam mana handling dia game ni, kan aku ada main MotoGP kan. Yang ni lagi senang daripada MotoGP. Jadi aku cakap, ni lagi senang main daripada MotoGP. Pecah sikit, tak boleh pecah. Okay. Ui, dia putus ke dalam. Maknanya aku salah ambil corner. Yeah. Ni berapa lap ni? 2 lap. Oh, okay. Oh, yeah. Motor ikut 2. Tengok belakang sikit. Okay. Dia bila tu bila dia shift up mesti meletup kan. Macam memang lah bila race bike macam ni mesti pakai ikut shifter kan. Ui, pasal aku tekan. Okay. Aku salah tekan. Ya Allah, habis rentah. Gila, straight power. Gila, susah aku nak bercakap sambil main.
Actually kan, bila ada yang race line ni yang korang nampak warna biru ni sekarang ni kan, dia senang tau korang nak kalau setahu aku kalau yang kuning tu lepas minyak, bila dah merah tu kena break. Nampak kuning lepas minyak, bila merah kena break. Alright. Ui, otak dia melanggar ni tu. Okay, bila nampak dah biru tekan minyak balik. Gitulah. Adakah aku akan menang? Okay, continue. Okay, buat yang Nasran first. So back. Okay, so yang tadi tu adalah contoh dia punya race lah, yang aku ada main. So career mode dia lebih kurang macam MotoGP juga. Dia ada macam race-race ikut kelas kan. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk bike aku. Aku ada satu bike sekarang. Miskin. So dia boleh tengok dealership, customize bike setting dengan my collection tau kat sini. So kalau nak customize bike, okay, sekarang ni Honda kan. Okay, macam korang nampak tu, nampak ni Honda CBR 300 aku, yang aku dah modi. Aku tunjuk kat korang apa benda yang aku dah modi lah. Engine, kat electronic control unit ni aku dah modify sampai power commander aku dah tukar. Air filter, okay, racing air filter aku dah tukar. Lepas tu cylinder head potting, ini pun dah max. Oil aku dah tukar. Exhaust aku dah ambil yang paling ringan and paling performance sekali lah. Kalau korang nak tengok satu benda kan, macam sini aku tunjuk kat korang. Okay, ini kan exhaust biasa kan. Korang tengok ni ni exhaust stock dia tau, yang besar gedabak kan. Nampak besar gedabak ni kan. So ni exhaust ni kecil sikit, and dia titanium punya piping, complete titanium. Okay, muffler ni korang tengok apa yang pelik. Itu keluar, aku tak tahu macam mana. Aduh, ni okey ke? Yang arrow ni daripada itu je aku pasal tergelak-gelak aku. Okey lah. Okay, selain daripada tu friction reduction dekat engine dah max. So racing piston aku dah tukar. Racing rod dah tukar. Jack ni dah jack berapa mm ni. Crankshaft balancing dah buat. Okay, valve tuning pun dah buat dah full. So gearbox, quick shifter pun aku dah buat dah. Dah buat. Chain pun dah tukar. Okay, gearbox pun dah buat dah. Okay, bike suspension semua aku dah buat dah. Brake disc dah tukar. Brake disc belum, yang mahal ni. Nanti jap. Okay, so apa benda yang kat motor ni semua aku dah try and aku dah tukar. And side mirror aku dah buang. Nampak ada option untuk buang side mirror. Ni stock side mirror dia. Macam Arnab ni kan. Ni aku dah buang. Alright. Boleh letak side mirror lain, tapi tak ada lagi bagus lah. Brake and clutch lever, triple clamp, grip, plate and turn signal, semua aku dah tukar dah. Dah buang lah ni. Ni semua aku dah buang. Echo nampak, echo dah buang. Wheels pun dah tukar hasilnya. Yes, wheels aku dah tukar juga. Bagi yang ringannya. Tayar pun aku dah tukar. Aku tukar Diablo Supercorsa SC. Yes. So guys, dekat situ korang nampak lah. Dekat sini motor ni dia boleh modify, tapi biasalah dia limited sikit lah nak modify. Dia boleh tukar stage 1, stage 2, yang tu je lah semua. So sekarang ni aku tengah main career, nak kumpul duit lagi nak beli KTM RC390. Ada tau kat dalam ni. So sekarang ni nanti bila dah ada RC390, ada duit tu, aku buat video baru lagi untuk ni. Aku beli pula. Sebenarnya dekat dalam ni banyak gila motor yang macam
sports bike, touring bike pun ada, tak silap aku. Nanti bila in the future aku dah beli motor yang best-best lagi, aku akan buat episod lagi lah. Okay lah guys, aku rasa sampai sini episod ni. Macam yang korang nampak tadi, aku dah try quick mode and tunjuk korang macam mana gameplay dia. Game dia agak similar dengan MotoGP, sebabnya game ni keluar dulu sebelum MotoGP tau. Dia memang keluar dulu. Dia keluar dulu baru MotoGP 2019 keluar. So gameplay dia memang lebih kurang sebab developer dia pun sama ke Milestone. So what do you expect kan? Developer sama kan buat kan. Macam aku cakap tadi, game ni lagi senang handling dia daripada MotoGP kan. MotoGP tu dia lagi macam mengikut MotoGP lah kot, aku rasa. Okay lah guys, aku rasa sampai sini video ni. Harap korang terhibur dengan konten. Aku rasa ni konten baru ke ni baru a few times aku buat video pasal main game ni, and especially pasal game main motor lah kan. So macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao.